Okey, kartun satu panel Kartun satu panel ni orang panggil gag kartun lah, kartun gag. Nama pun gag kan. So tujuan dia untuk humor lah. Selalunya untuk humor, untuk just for fun kan. So biasa kartun gag ni dia square lah, of course lah, square. Ada kartun dengan ada caption kat bawah dia. Ada setengahnya tak ada caption, dia ada dialog. So ada karakter bercakap lah, ada bubble dialog. So biasanya macam tu lah gag kartun. So dia orang panggil juga spot kartun sebab dia on the spot. Dia memang kalau dalam newspaper dia one spot je kat situ kan. So dia cepat, dia orang tak ada masa nak tengok frame by frame untuk layan lawak. So bila dia dah baca artikel ke apa, just ada satu comic relief kat situ, dia macam ketawa kan. So tu tujuan untuk tujuan gag kartun lah. Okay, so macam mana kita nak buat, apa tips dia nak buat gag kartun ni? Sebenarnya satu benda yang paling penting ialah writing lah. Kita kena pandai menulis. Itu nombor satu bukan melukis nombor satu ialah menulis. So bila kita boleh write komedi, kita boleh buat humor, dan actually lukisan tu sebenarnya kalau tak cantik pun dia, kalau benda tu kalau even benda tu tak cantik pun tapi kalau dia lawak, so dia jadi juga kan. So first kali kita kena pandai writing lah, comedy writings. Macam mana untuk pandai comedy writings ni, sebenarnya kita kena ada sense of humor lah, sense of humor. So kita tengok surrounding kita dengan ada sedikit critical thinking lah. Semua benda kita boleh buatkan lawak. Kalau perasan ada gag kartun yang memang tak ada message pun, dia just for fun untuk lawak je, dan ada setengah yang ada message. So kita kalau kita nak buat yang bermanfaat tu, kita buat message lah, yang ada message yang baik-baik semua kan. So kalau yang just for fun tak ada message apa pun boleh, cuma orang baca gelak, lepas tu habislah tu je kan. Tak ada message untuk apa, mengajar ke apa ke, okey je, tak kisah ada message ke atau tak ada message. Tu yang first lah, writings. Yang kedua, lukisan ni adalah bonus. Maknanya kalau kita tak ada lukisan cantik, so dia jadi bonus lah. Dan lukisan untuk gag kartun ni dia tak perlu detail pun, dia tak perlu maksudnya macam perfect, dia tak perlu perfect pun. So ada setengah orang dia lukis orang lidi pun dah jadi kan, ada setengah conteng-conteng je pun dah jadi. So dia tak perlu perfect sangat pun, as long orang baca, orang dapat lawak dia, orang ketawa, settle. So apa yang penting tadi, writings, itu yang paling penting pun sebenarnya. Bagus, apa itu after credit scene. Okay, kita ada digitalcartooning.com/gagwritingtool.html. Kalau korang nak practice macam mana untuk buat gag writing, kat situ kita boleh try characters, location, prop, variety of tu, kita try mix and cari idea daripada situ.